Saya Aiman Hakim daripada UTHM dan saya juga daripada kos Electrical Engineering. Jadi first soalan, nama cik nama cik. Okey. Zainal Husin. Zainal Husin. Zainal Husin. Okey. Zainal Husin. Boleh cik cerita sikit pasal perniagaan sate kat sini? Macam hari-hari tu ramai demand dia. Boleh kata ramai. Kalau weekend dengan hari cuti, memang ramai. Biasanya lah. Kedai ini dah operasi 15 tahun. 15 tahun? Lepas tu, sehari kalau cik boleh anggarkan, sate berapa cucuk? Berapa cucuk sate yang jual? Kita just cakap Rambak Milan, tempat ni perniagaan. Betul. Jadi kalau macam kalau cuti sekolah, okey, dia makan 2-3 lah. 2 ke 3 ribu? 2-3 ribu. Kalau macam tak ada biasa je, kita biasa je lah kan, macam tu. Faham. Soalan yang lepas ni apa, kalau boleh cik cerita macam mana langkah nak siapkan buat sate? Ada berapa banyak proses? Banyak. Ada banyak. Banyak, okey. Jadi kan cik cerita sikit-sikit kenapa? Okey, pertama kan dia daripada daging. Daripada daging dan ayam, kita kena proses memotong. Oh. Okey, memotong berat dan baru cucuk. Baru cucuk. Kalau anggaran berapa masa lama untuk buat satu cucuk sate? Satu cucuk sate berapa masa ambil? Banyak dia. Banyak. Tak dia. Kalau macam nak cucuk sepatang tu, awak bayangkan kalau 3,000, 2,000 banyak. Memang lama. Melainkan kalau orang tu memang dia dah biasa, dia okey lah kan. Tapi memang anggaran masa memang tak boleh. Depend pada satu berapa yang kita buat. Berapa kos purata untuk hasilkan satu cucuk sate? Kalau kos tu berapa satu cucuk sate? Okey lah, sekarang ni harga tu RM2 kan? Okey. Sebenarnya kita bagi half-half lah. Half-half, 60 sen? Ya, 60 sen sebab kita tak cucuk sendiri, kita orang. Proses apa semua kita orang. Jadi dia punya kos ibarat macam half-half lah. Ataupun 70-50 sen lah macam ni. Apa ini soalan terakhir je, soalan terakhir. Dalam banyak-banyak proses yang cik kata untuk buat sate tadi ke, proses apa yang paling susah untuk cik? Sebab kami daripada UTHM, kami akan nak buat design untuk satu mesin lah, yang boleh bantu cik punya proses susah. Yang paling susah pertama memotong dan kedua mencucuk. Memotong dengan cucuk lah. Macam memotong tu sekarang ni dah ada mesin. Okay. Tapi cucuk memang tak boleh. Mesti dia nak cucuk lah. Cucuk yang proses paling susah lah. Sebab dua kerja tu mengambil masa yang lama. Faham. Jadi sekian daripada kami je. Okey, terima kasih. 直接给我4个字算大展宏图，大事亲手提笔出，大展宏图，搬来翻在办公室，哎，大展宏图。Bulan daripada UTHM. Okey. Mula-mula untuk perkenalkan diri kau dulu. Okey, saya Zarifah binti Salam daripada kedai keluarga Haji Salam. Ya. Okey. Lepas tu boleh ke ceritakan sikit perniagaan sate kat sini? Saya memang asal daripada arwah ayah. Daripada tahun 80.
Memang ayah dah mula niaga. Alright. Sampai sekarang. Saya buat polisi lah. Niagaan ayah. Lepas tu agak-agak kat dah berapa lama kak perniagaan sate kat sini? Sate kat sini dalam dah 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun. Kemudian soalan ketiga, boleh kau terangkan tak langkah-langkah nak buat sate ni daripada awal? Oh, kita kena sediakan bahan-bahan mentah, ayam, daging. Lepas tu rempah-rempah, gula semua serai. Alia semua dengan blender semua. Dia dengan proses potong Ya, potong-potong semua kena potong blender lah. Kalau rempah-rempah tu kita blender. Memang tak ada yang beli siap lah. Kalau ikutkan dia macam ada potong dengan perak, lepas tu cucuk lah. Yang tu je. Potong daging, lepas tu kita perap terus. Memang makan masa lah. Kalau nak perap tu pun perap lama. Tak boleh sekejap. Perak kena lama. Perap lama. Memang 2-3 jam baru boleh cucuk. Cucuk tu yang lambat tu. Pada kesan satu kan. Kemudian berapa masa yang ambil untuk buat satu cucuk sate? Tengok yang pandai. Yang pandai cucuk. Biasa kalau selama seminit tu dah 2 batang dah boleh dah. Seminit 2-3 batang? 2-3 batang dapat dah. Biasa yang cucuk ni memang dah cekap lah cucuk. Satu cucuk sate tu berapa kos dia? Cucuk tu dalam berapa sen je? Dalam 20 sen, 30 sen je. 20 sen, 30 sen. Tak biasa kalau 10 kilo boleh dapat dalam 500. Okey. 10 kilo 500 cucuk. 10 kilo dalam 500 cucuk. 400 lebih 500 gitu lah. Tengok besar kecil kita cucuk. Okey kak. Ni soalan last kak. Soalan last ni dalam banyak-banyak proses tu yang ada potong, perap dengan cucuk, proses mana yang kau rasa susah? Sebab kami daripada UTSM akan buat mesin lah yang akan tolong kau buat satu proses yang susah. Cucuk lah paling lambat. Potong memang kita kena ikut kita. Kalau mesin tu yang potong, kalau ada besar kecil kan. Cucuk tu yang masalah. Kalau cucuk kita dapat sama semua kan. Cantik. Sebab proses dia lama. Betul. Cucuk memang lama. Kalau potong tu kejap je. Alright. Jadi tu juga soalan pasal. Okay. Terima kasih ya. Terima kasih. Okey. 别墅里面敞开，水池里面饮。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zifan bin Samil daripada Institut Masyarakat Malaysia. Saya ingin interview Cik Lola tentang permasalahan perniagaan SME. Bolehkah Cik ceritakan sedikit tentang perniagaan sate yang Cik buat sama ini? Okey, pertama sekali terima kasih. Saya Nalila, pengurus bagi perniagaan RNH Cafe Sate Maharani. Pada asasnya perniagaan kami ni adalah perniagaan sarapan pagi. Jadi dekat Muar pengkhususannya pada perniagaan sate lah sebab orang Muar makan sate waktu pagi. Okay. So perniagaan ni dah dijalankan menghampiri 20 tahun, dah lebih 15 tahun lah. Pada asalnya tapak asal perniagaan ni adalah di bangunan Mara di Jalan Maharani. Sebab tu ada tagline Sate Maharani, ambil daripada Jalan Maharani tu lah. So kita dah berpindah kat sini, ini masuk tahun ke-6. Dah hampir 20 tahun lah beroperasi. Nama RNH Cafe, nama Sate Maharani pun kita ambil sebenarnya diperkenalkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Masa dia macam maduli dulu, dia makan sate, lepas tu kita minta dia endorse lah nama Sate Maharani ni, boleh tak kita gunakan kan, sebab kita gunakan kita berada di Jalan Maharani, so nama tu melekat sampai sekarang lah. Sangat menarik. Soalan seterusnya, berapa banyak cucuk sate yang biasanya Cik Nabila hasilkan setiap hari? Untuk hari-hari biasa, sate boleh dijual antara 300 hingga 500 batang untuk hari biasa lah. Kalau hari Sabtu Ahad, dia boleh pergi dari antara 1,000, 1,200, kadang-kadang boleh cecah 1,800. Sebab target market kebanyakan dia pun daripada luar. Banyak orang luar nak cuba sate waktu pagi kan. So kalau sebab kalau hari Minggu,
skill dia akan naik. So jumlah pengeluaran satu tu akan berubah-ubah lah kan. Weekday lain. Yes, jumlah pengeluaran satu tu memang berubah. Hari biasa lain, hari Sabtu Ahad lain, hari cuti sekolah ataupun public holiday lain. Pun lain. Dia akan lebih lagi daripada hari biasa. Boleh macam 3,000 tak sampai lah 2,000 boleh sampai lah. Okay. Bolehkah Cik terangkan alangkan dalam penyediaan sate daripada awal sampai akhir? Macam biasalah kalau kita nak menghasilkan sate, kita kena dapat daging yang diperlukan lah. Macam ayam kita ambil, kita pakai chicken breast, dada ayam. Kemudian untuk daging kita ada potongan daging sendiri. So pada permulaannya kita akan potong dulu daging. Kemudian kita perap daging tu dengan perapan dia. Perapan sate pun macam biasalah, kita pakai kunyit, jintan manis, semua tu disediakan sendiri lah. Kita sediakan sendiri. Bila dah siap perat, kita akan kita akan cucuk sate tu. Okay, cucuk. Kemudian step dia yang tak ni tu bakar lah. Kemudian kita jual. Seterusnya, berapa banyak proses yang terlibat untuk menghasilkan satu cucuk sate? Biasanya proses yang ketara 3 proses lah. Kita perap, kita cucuk, dan basah. Semuanya ada tim yang berbeza. Agak-agaknya berapa lama masa yang diambil untuk siapkan satu cucuk sate daripada awal hingga contohnya Cik Nita kata tadi, kalau sehari boleh letak boleh mencecah 1,000 lebih cucuk sate. So macam mana Cik Nabila boleh manage untuk nak buat nak menyempatkan proses tu ke? Macam sate sebabkan dia ambil masa, dia macam tak boleh time tu nak buat baru kita nak prepare semua daripada mula. So biasanya kita akan ambil by week lah. Okay, by week kita akan sediakan daripada awal. Kita akan estimate lah, macam kalau waktu tu musim cuti sekolah, kita tahu sale kita akan sedikit tinggi, so kita akan prepare barang lebih banyak lah, lebih awal. So proses tu biasanya kita pecahkan by week lah. Maksudnya minggu ni kita target nak jual berapa stick, so kita beli barang siap-siap, kita akan perap within that week. Kita tak akan simpan stok lama lah. Itu on average lah. On average. Okay. Berapakah kos rata untuk menghasilkan satu cucuk sate? Rata daripada awal sampai nak jual 90 sen hingga RM1. Rata kos. Sebab sekarang ni kos pun dah meningkat. And then sate ni kita jual lebih kepada bulk. Kalau kita satu hari jual 10 batang, 20 batang memang takkan balik modal. Dia kena pergi pukul banyak lah. Banyak sikit, lebih sikit jual. So untung dia lebih sikit lah. Okay. Bolehkah Encik Nabila terangkan tentang cabaran kamu yang Encik hadapi dalam menjalankan perniagaan atau proses pembuatan sate? Kalau personally untuk perniagaan kami, cabaran utama mungkin media sosial tu. Sebab sekarang kan zaman semua orang tengok social media. Okay. Kalau daripada kami sendiri, kami mungkin kurang pendedahan ataupun kami kurang gunakan social media sebagai platform untuk kita tarik pelanggan. Biasanya kita old school daripada mulut ke mulut lah. Bila orang try makan, orang kata sedap, orang tu cerita ke orang lain. Kita kurang lah gunakan media sosial berbanding perniagaan yang saya tengok. Sekarang kan semua hari-hari orang post live dekat media sosial kan. Kita tak ada, kita ada kekangan 4 masa lah nak buat benda tu semua. Lagi satu, mungkin tu kot cabaran yang paling utama, media sosial. Kita tak keep up dengan trend terkini. Jadi mungkin tu salah satu sebab. Lagi satu, kita pun berniaga hanya separuh hari. Start pukul 7.30 pagi sampai pukul 12. So half day je untuk kita all out. Kita tak ada masa yang panjang. Tapi bagi saya, walaupun Cik Nabila tak buat macam terlalu pulun dekat bahagian marketing atau social media, saya rasa perniagaan ni still maju juga bagi saya.
Alhamdulillah sebab mungkin perniagaan ni pun dah beroperasi almost 20 tahun kan daripada zaman arwah mak saya dulu. So, macam saya cakap lah, mungkin orang lebih kepada mulut ke mulut lah. Kurang sangat orang tengok social media sekarang ni. Okay. Soalan yang terakhir, saya nak tanya, dalam semasa pembuatan proses sate tu, tadi adik Cik Nabila kata dia menghadapi masalah dalam proses cucuk sate sebab yelah banyak kan untuk sehari, untuk seminggu nak kena standby kan. So apa pandangan Cik Nabila? Sebab proses cucuk sate ni sebenarnya dia ada pro and cons. Kalau orang tu dia memang dah legit, memang dah lama cucuk sate, dia dah ada skill tu tau. Dia tahu nak pusing kat urat kat mana, urat daging kat mana. Kalau orang tu dia tak pernah buat, dia memang akan ambil masa. Sebab dia tak tahu nak cucuk tang mana, lepas tu bila bakar sate tu keras. Sebab dia kan cara potong lain, cara cucuk pun lain. Kalau cucuk terlalu tebal, sate tak masak. Dah masak kat luar, dalam tak masak. So orang tu dia kena, kebanyakannya macam yang saya punya staff, dia staff lama lah. Memang dah biasa. Memang dah lama lah. Rasa-rasanya Cik Nabila setuju tak kalau ada satu mesin yang boleh memudahkan proses cucuk sate ataupun proses-proses yang lain? Sebenarnya kalau ada mesin yang betul-betul boleh bagi kualiti yang sama. Yes, boleh bagi kualiti yang sama. Why not? Betul. Dia as a alternative lah. Sebab sekarang nak guna tenaga kerja manusia pun sama je macam you ambil mesin. Factory pun dah lebih sama je. So kalau mesin tu memang betul-betul boleh membantu, why not? Alright, itu saja. Terima kasih. Terima kasih banyak. Bagian makan. Betul. Reaction je, reaction. Reaction ambil. Reaction nak macam mana? Ini lebih kan? Semua ada bakat je. Dia